Ramai peniaga kata bisnes makin laju, order makin banyak, tapi peliknya duit simpanan tetap kosong. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Itu tanda duit bisnes masih belum ada arah yang betul. Kita rajin cari rezeki, tapi kalau setiap untung terus dibelanjakan, bisnes tu tak akan ke mana-mana. Sebab tu penting, asingkan sebahagian untung kepada simpanan emas. Bila simpan dalam bentuk emas, terkunci hasil titik puluh itu daripada bocor. Duit boleh habis bila nafsu datang, tapi emas kekal sebagai harta sebenar. Ramai usahawan berjaya bukan sebab untung besar, tapi sebab pandai menyimpan dengan disiplin. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, kawal duit sebelum duit kawal kita. Jadikan emas sebagai akaun untung sebenar dalam bisnes kita. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai. Jumpa anda di